Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi anwa'id dilalatil wad'iyyati. Bermula ini itu fasal pada pembagian dilalah yang wad'iyyah. Dilalatul lafzi ala ma wafaqah yad'unaha dilalatal mutabaqah. Bermula dilalah lafaz atas barang atau makna yang sesuai ia barang, akannya lafaz itu menamakan oleh mereka akannya dilalah akan mutabaqah. Wa juz'ihi tadammunan wa malazim fahuwal tizamun im bi'aqlinil tuzim. Dan atas juz'unya makna itu menamai oleh mereka akannya dilalah akan tadammun, dan atas barang yang lazim ia barang, maka bermula dianya dilalah itu iltizam jika dengan akal lazim ia makna atau barang. Faslun fi mabahisil alfadhi. Bermula ini itu fasal pada pembahasan lafaz. Musta'malul alfadhi haitsu yujadu imma murakkabun wa imma mufradu. Bermula yang digunakan yang punya makna dari lafaz-lafaz sekira-kira didapatkan akan dia musta'mal, adakala itu murakkab dan adakala itu mufrad. Fa awwalun ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu bi'aksi ma tala. Maka bermula yang pertama itu barang yang menunjuki oleh juz'nya barang atas juz'u maknanya barang, dengan sebalik barang yang mengiringi ia barang. Wa huwa ala kismaini a'anil mufrada kulliyun au yuz'iyun haitsu wujida. Dan bermula dianya yang pertama aku kehendaki akan mufrad itu kulli atau itu juz'i sekira-kira didapatkan akan dia mufrad. Fa mufhimu ishtirakinil kulliyu ka asadin wa aqsuhul juz'iyyu. Maka bermula yang memberi faham istirak itu kulli seperti asad, dan bermula sebaliknya kulli itu juz'i. Wa awalan lizzati im fi handaraj fansubuhu aw li'arizin iza kharaj. Dan akan yang pertama bagi zat jika dalamnya zat masuk ia yang pertama, maka nisbahkan olehmu akannya yang pertama, atau nisbahkan bagi arid apabila keluar ia yang pertama. Wal kulliyatu khamsatun dunantiqas jinsun wa faslun aradun naun wa khas. Dan bermula kulli itu 5 ketiadaan kurang. Mana-mana 5 jenis, fasal, arad, nau dan khas. Wa awalun salasatun bila syatat jinsun qaribun au ba'idun au wasat. Dan bermula yang pertama itu 3 bila itu 3 dengan tiada lebih. Maka mana-mana 3 jenis qarib, jenis ba'id dan jenis wasat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.